Tahun 2026 ni, senang sangat nak buat 3D animasi dekat Blender. Guna add-on je. Macam mana? Jom aku tunjuk. Kau tengok aku baru install satu add-on ni dekat dalam software Blender lah. Macam-macam karakter dan model ada weh. Ada yang free dan ada juga yang berbayar. Katakanlah aku search satu. Okey, aku search Pokemon. Tengok, karakter Pokemon pun dah siap ada dah dalam ni. Okey, katakanlah aku tekan satu karakter ni. Weh, tengok weh, dah siap ada satu karakter. Tak payah nak 3D modeling daripada mula. Tinggal gerak je ni. Tengoklah ni, semua boleh gerak ni. Cuba korang tengok, senang je kan nak buat animasi sekarang. Semua kemudahan dah ada. Tapi, korang still kena belajar jugalah basic-basic dalam 3D Blender. Untuk korang tahu macam mana nak gerakkan ni, macam mana nak create scene nanti, macam mana nak create efek lawan-lawan dan sebagainya. Apa-apa korang tekan je link kat bio aku. So, korang rasa macam mana? Macam, better tak payahlah bang. Better buat sendiri je, belajar daripada basic. Ataupun pakai je karakter yang sedia ada dan tinggal gerak aje. Tulis pandangan korang dekat ruangan komen. Okey? Dan jangan lupa juga repost video ni. Alhamdulillah memang terbaik.